Yang ni untuk dijual ke? Hi guys, Gordon the Great Hobbyman di sini dan hari ni kita berada di Shibu TRX Exchange dah. Hari ni kita nak pergi satu event ya, iaitu event Discover Card Show. Hari ni kita nak buka pack Pokemon. Okey, nampaknya inilah tempat dia. Kita kena masuk dalam ya. Hai semua. Dengan belanja RM299 dan ke atas, anda berpeluang untuk memenangi trip Disney Cruise. Okey, kalau tak dapat Disney Cruise tu, ni hadiah kedua. Cantik emas tu. Kotak ni pula hadiah ketiga. Yang Charizard ni hadiah keempat tau. Tapi kalau dapat prize nombor 5 pun boleh tahan lah, 500 ni. Inilah dia, Master Pack Legenda. Dikatakan setiap pack ni confirm akan dapat hit. Kepada siapa yang nak beli kotak-kotak Pokemon ni, berlambak kat sini ya. Selain daripada beli kad kat sini, di sini juga ada kawasan untuk main game tau. Nanti kita akan cuba main semua game dekat sini. Tengoklah aku punya luck macam mana ya. Habis. Okey, jadi kita tak boleh buat apalah. Dapatlah tier 1 punya kad. Okey, tengok apa kita dapat. Boleh lah SR kan. Okey, game seterusnya kita akan main yang ping-pong energy ni lah. Senang saja, kita akan pilih satu pack kat sini untuk buka. Contohlah ya, kalau luck saya bagus, saya buka satu pack tu, saya boleh dapat 3 energy yang sama. Di mana-mana kad lah, saya boleh dapat free slap. Okey, kita tengok kat atas ni. Ni api lah. Kita dapat api kat sini. Ada 2 api lah. Ada dapat juga. Kita dapat 2 api dengan 2 colorless tau. Okey, memandangkan kita ada dapat 2 match ya. Jadi kita boleh buka 5 pack tau. Ini dia God Hand Game Master. Ni cari Game Master ni kalau nak Okey, next kita nak try game Rip Train pula. Kita berpeluang untuk buka sampai hit ya. Tengok apa kita dapat ya. 1 bintang sahaja. Teruskan. 1 bintang juga. Okey, yang ni pula 1 bintang lagi. Tangan saya tak on Kita tengok tangan siapa yang paling power kat sini ya. Tak ada juga. Boleh tolong saya buka, brother? Tak dapat juga. Aku punya God Hand. Tadi dia dah tolong saya dapat 5 pack Itu dia. Alamak, God Hand pun tak dapat juga. Semua orang nak cuba ni sekarang. Tengok dapat ke tak ni. Dapat! Sayang guys! Makan roti lah bulan ni. Alright, kalau nak cuba, datanglah ke booth Discover Collectibles di Shibu TRX Exchange tingkat 2 Event Hall ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.